Ini Serapi. Beliau merupakan pembangun teknologi kecerdasan buatan yang tersohor. Beliau telah menjayakan pelbagai projek mega seperti Kendaan Pandai Sendiri. Kini beliau bekerjasama dengan sebuah syarikat robotik untuk membuat beberapa model robot pembantu rumah. Maka beliau pun mula menguji model kecerdasan buatan yang beliau baru bangunkan secara maya. Ini sejinjang salah satu kecerdasan buatan yang akan digunakan pada sebahagian robot tersebut. Tugasan, susun gambar mengikut corak ini. Sejinjang menerima satu tugasan. Tugasnya adalah untuk menyusun balang-balang yang telah diberi mengikut tertib naik. Pada mulanya sejinjang buntu. Selepas mencuba pelbagai cara susunan, akhirnya sejinjang berjaya menyelesaikan tugasnya. Secara tiba-tiba, dinding di sebelahnya terbuka. Dia terkejut melihat sebuah program lain yang mempunyai rupa seakan-akan dirinya. Itulah Santubong, pasangan program robotnya. Mereka melihat papan markah. Ternyata markah Santubong lebih tinggi daripada sejinjang. Tugasan baharu telah muncul. Mereka berdua pun memulakan tugasan baharu mereka. Ketika sejinjang sedang melaksanakan tugas tersebut, Santubong telah pun siap dengan hasil yang cukup kemas dan cantik yang menyebabkan Santubong mendapat markah yang tinggi. Sejinjang mula rasa ketinggalan dan iri hati. Sejak dari itu, mereka selalu bersaing. Tetapi persaingan itu bukanlah apa yang diingini oleh Serapi. Untuk tugasan yang ke-645 ini, Santubong dan sejinjang diletakkan di dalam sebuah tempat seakan-akan pasar raya. Mereka diberikan dua barang yang berbeza. Santubong mendapat senarai bahan-bahan yang perlu dicari. Setiap bahan tersebut ditulis menggunakan bahasa yang berbeza. Sejinjang pula mendapat sebuah bakul. Sejinjang terus berlari dan mengambil semua bahan yang ada pada satu rak tersebut. Selepas itu, sejinjang pun meletakkan bakulnya di atas kaunter. Bahan-bahan yang ada di dalam bakul tersebut lesap. Sejinjang menghentakkan kakinya dengan agresif dan duduk sebentar. Santubong yang pada mulanya enggan berkongsi senarai bahan, berasa kasihan terhadap sejinjang. Santubong mendekati sejinjang perlahan-lahan. San? Jang. Mereka pun memilih untuk bekerjasama. Santubong menunjukkan bahan-bahan yang perlu diambil manakala sejinjang pula mengangkut bahan-bahan tersebut. Selepas itu, mereka meletakkan bakul dan senarai tersebut di atas kaunter. Mereka berjaya menyelesaikan tugasan tersebut. Pada ketika itu juga, markah mereka meningkat sehingga akhirnya mereka memahami betapa manisnya kejayaan apabila dikongsi bersama dan betapa mereka saling melengkapi. Sejak itu, mereka menjadi semakin rapat. Serapi telah berjaya menyiapkan produk akhir dan memperkenalkan robot pembantu Santubong dan sejinjang, sebuah siri robot yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan yang tercanggih kepada dunia. Tidak lama kemudian, mereka telah menjadi perhatian semua orang pada era tersebut. Santubong dan sejinjang juga telah diiktiraf sebagai robot pembantu rumah paling canggih pada era itu. Walaupun mereka kini berada di mata dunia, mereka masih rapat dan tidak pernah terpisah. Bak kata pepatah, bagai dakwat dengan kertas.